Okay, okay Kanda, steady. Lama tak tengok live Kanda? Ya, dah saya tak live. Macam mana nak lama tak tengok? Betul tak? Lama tak live. Melainkan saya selalu live. Memanglah selalu tengok. Lama tak tengok, lama tak live. Okay Kanda, okay baik. Okay, boleh tak saya minta sebelum saya nak post ni, boleh saya minta 300k like, boleh tak? Boleh tak minta 300k like? Boleh tak korang? Boleh tak? Tolong Tolong jangan melalaikan saya hantar gift macam tu. Saya mudah lalai tau. Jangan hantar gift macam tu boleh korang Saya ni baru balik daripada tempat yang suci. Bila korang hantar gift macam tu, saya dah lalai. Korang jangan jangan hantar-hantar macam tu. Jangan hantar gift macam melalaikan saya. Tolong stop it. Orang English cakap stop. Orang English cakap enough. Okay? Dah solat ke dah? Alhamdulillah. Takkan saya nak tunjuk aku siapa. Assalamualaikum. Hello, hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ni? Kenapa invite? Oh tak boleh. Kalau invite kena ada tujuan. Kenapa invite? Oh, okey lah. Macam tu. Kau keluar je. Bukan dah jaga pandangan. Tadi aku ada orang invite lagi. Halo Kak. Ya, hai. Kenapa invite tu? Kenapa? Kenapa awak ada apa-apa nak cakap dengan saya ke? Enggak. Kakak mau match. Lo kenapa enggak mau noleh? Sebab saya sakit leher. Oh alah, ya. Kakak mau satu match main? Jap, saya fikir jap. Ya. Kakaknya nggak mau noleh kalau sama ke cewek gitu kah? Kira. Saya jenis jaga pandangan sikit. Oh Masya Allah, ya Allah. Maaf Kak ya. Saya boleh toleh ke sini tapi saya kena tutup muka, tutup mata. Boleh? Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Emang bisa pencet ini matchnya? Awak nak match macam mana tu? Gini. Kalah buat apa? Nggak ada apa-apa. Satu kali aja. Kakak kenal ini. Kenapa saya tak nampak lah? Saya tak nampak apa-apa. Oh tak nampak, gini. Bagi tahu punishment apa? Kenapa? Punishment apa kalau kalah? Terserah kakak. Oh, tapi di sini nggak boleh challenge kalau di aku kak. Kenapa? Nggak tahu, nggak boleh. Awak jangan senyum-senyum tau. Saya tak nampak pun muka awak tengah senyum tu. Jangan senyum-senyum. Saya tak nampak tu. Nggak senyum. Saya saja teka. Ingat awak senyum, saya teka lah. Ya ke senyum tu? Saya teka. Enggak, aku nggak ketawa. Nggak ketawa, betul lah. Iya. Saya tak nampak sebab saya tak nampak. Itu kakaknya buka satu loh matanya. Mana ada? Itu ada. Mana ada? Jangan fitnah saya Awak jangan fitnah saya boleh tak? Awak jangan fitnah saya. Saya memang betul-betul tak nampak ni. Awak jangan cuba-cuba fitnah saya. Cuba saya cakap macam tu. Saya ramai orang tengok ni. Awak jangan cuba fitnah saya tau. Aku di sini, kameranya agak ke kiri. Mana? Sini? Ya. Ya Allah. Oh, kakak kenal Kak Aisar? Oh, kenal. Ya Allah. Oh, berat dekat Kak. Berat? Tak tahu berat berapa lagi. Berat itu apa? Engkau bilang berat. Oh, dekat kata aku Kak. Dekat. Ya. Oh ya, Masya Allah, di mananya? Tengok mukanya lebih kurang Loh, dekat. itu kakaknya ngelihat katanya jaga pandangan. Saya tak tengok awak, saya tengok pintu belakang tu. Oh Pintu belakang tu warna kelabu. Aku yang abu-abu. Aduh, biasalah cinta tu membutakan. Widih. Katanya jaga. Oh alah, ya Allah. Quran. Terbagi pick up line pula.
Aduh, terbagi pick up line pula. Macam mana ni? Terbagi pick up line pula. Asyaallah. Ustaz masuk kena. Ustaz Abdul Razak masuk. Macam mana ni? Bahaya ni. Macam mana ni? Apa Alif pun masuk ke? Tadi mana ada Alif kan orang. Kau jangan macam tu kan? Aduh, tiba-tiba kita boleh cakap pick up line pula. Dia dengan spontan lah korang. Saya tak ada prepare apa-apa. Dia spontan. Korang lagi 2 minit korang. 2 minit. Okay, saya twist saya beritahu korang Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua yang baru masuk. Saya beritahu korang, malam ni saya ada post konten terakhir dia saya di Kota Mekah, di Kota Suci. And then konten tu adalah konten yang mana semua saya tentang jemaah-jemaah yang sekali dengan saya. Kira macam ayah dengan mak saya sendiri. Sebab apa diorang pun anggap saya macam anak dia sendiri. And then saya rasa appreciate sangat. And then saya ada mendaki Gua Hira. Kau tahu tak Gua Hira tu apa? Gua Hira tu, kau nak tahu Gua Hira tu apa, kau pergi tengok kat saya punya YT. Saya post. Saya boleh tak minta izin? Saya just minta izin kali ni je. Saya bukan buat konten yang orang saya jangan keluar sifat marah saya. Sabar Kanda, sabar. Ingat perjuangan Hajar, macam mana Hajar nak dapatkan berlari daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, nak dapatkan air, dari sifat sabar dia. Sabar Kanda, sabar. Ingat kenapa kita buat tawaf sa'i, sebab apa? Sebab kesabaran. Dah pukul 8 nak pergi korang. Boleh tak saya minta izin? Saya minta izin semua. Konten malam ni adalah konten berkaitan saya dekat sana, konten terakhir. And then konten ni panjang. And then boleh tak saya nak minta izin korang 3,500 ni, boleh tak korang komen dekat saya punya YT? Korang komen. And then korang tengok sambil komen. Semua benda boleh. Saya minta izin tu je. Minta pertolongan korang. Support lah saya untuk konten. Saya minta korang bagi gift ke apa. Cumanya korang tengok. Dan 3,400 ni korang semua komen. Boleh tak? Saya minta izin pergi kat YT saya, AI ke Kanda. And then korang semua komen. Okay, saya dah post sekarang. Korang pergi komen semua benda. Dan korang komen. Dan korang komen nak. Dan insyaAllah korang akan ke sana juga. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik korang. Assalamualaikum dari seorang pendosa.